Bila orang tengok orang macam saya ni, biasanya soalan paling saya selalu dapat ialah, kulit awak memang putih ke? Mata memang tak nampak ke? Asal cerah sangat kulit? Ramai je orang dekat luar sana dah pernah nampak dah albino ni sebenarnya macam mana, kulit dia macam mana, mata dia macam mana, betul tak? Tapi tak semua orang faham albino ni macam mana keadaan kulit dia sebenarnya. Apa yang membuatkan kulit dia jadi putih macam tu? So, dalam video kali ni saya nak terangkan kepada korang apa itu albinism secara ringkas. Dalam video saya sebelum ni, saya dah pernah cakap sedikit sebanyak tentang albinism, apa itu albinism basically. Tapi kali ni saya nak share benda lain pula. Salah faham, sedikit sebanyak salah faham dan beberapa basic knowledge lah tentang albinism ni lah. Yang mungkin korang dah pernah dengar dekat TikTok saya, tapi kat sini kita berborak-borak santai gitu. Albino ataupun albinism iaitu keadaan genetik ataupun keadaan keturunan di mana seseorang albino ni dia mempunyai keadaan kulit kekurangan melanin ataupun tiada langsung melanin. Melanin ni apa? Melanin ialah kulit korang yang korang tengok sekarang ni warna sawo matang, kuning langsat, ada yang sedikit gelap, betul tak? Tapi untuk albino ni dia tak ada semua tu. Sebab tu dia putih dari atas sampai bawah. Untuk kategori saya ni lah. Sebab tu korang tengok dekat luar sana ada albino ni dia memang kulit dia memang cerah. Even ada yang lagi cerah daripada saya. Dan mata dia tu sangatlah orang kata bervariasi dia punya warna. Dan saya punya warna mata ia dah orang kata paling common dekat albino Malaysia ni, biru-biru macam tu. Dan dari segi rambut pun sama, macam-macam colour juga, tapi mostly keperangan, ada kekuningan sikit dan putih. Itu basically orang kata keadaan albino tu lah. Albino ni juga ialah satu keadaan di mana ia memang datang daripada lahir, sebab tu dia dinamakan keadaan genetik. Dan ia bukanlah penyakit ataupun gejala yang berjangkit. Ia memang keadaan genetik. And now sekarang saya nak share beberapa salah faham. Dan sebelum ni kalau dekat TikTok saya dah banyak kan share salah faham kan. Tapi kali ni saya nak share 3 je yang paling common. Which is yang pertama, albino ni ialah penyakit. Sebenarnya bukan. Albino ni ialah penyakit keturunan dan memang dia datang dari lahir. Yang kedua, ramai orang beranggapan yang tahap penglihatan albino ni semuanya sama. Sebenarnya itu tak tepat lah, sebab tahap penglihatan albino masing-masing dia bergantung kepada individu jugalah. Ada yang memang rabun betul, memang tak nampak, tapi ada yang rabun tapi tak adalah sampai buta sepenuhnya. Dia macam orang kata ikut level masing-masing lah. Ada yang teruk sangat, ada yang tak teruk sangat macam tu. Tapi dia bukan buta sepenuhnya lah. Dan yang ketiga, ramai juga yang beranggapan albino ni berlaku dekat tempat tertentu sahaja. Sebenarnya yang ni pun tak tepat, sebab macam kita tengok dekat dalam internet, albino ni bukan dalam Malaysia sahaja. Banyak juga berlaku dekat luar negara juga. Dekat Afrika sana pun ada. Malah banyak komuniti albino dekat sana. Jadi basically memang albino ni dia berlaku tu, boleh berlaku dalam pelbagai masyarakat, kaum, negara dan bangsa. Macam tu. Dan sedikit sejarah ringkas lah saya nak share kat sini. Sangat ringkas lah. Sebenarnya kalau cakap pasal sejarah albino ni, banyak benda saya boleh bercerita sebenarnya. Dan saya pun saya pun sekarang masih sedang mencari belajar slow-slow sejarah albinism. Walaupun saya sendiri albino, tapi banyak sebenarnya yang saya tak tahu pasal albino sendiri, especially tentang sejarah ni lah. Jadi saya share dengan korang ni basic sejarah, iaitu albino ni orang kata mungkin ramai orang beranggapan albino ni baru ditemui zaman moden, macam zaman-zaman yang kebelakangan ni lah. Tapi sebenarnya tak. Albino ni dia dah ada dari beratus-ratus tahun dahulu. Memang dari zaman dulu lagi dah ada. Memang dah tercatat. Buktinya tu banyak lah. Kita boleh tengok dekat dalam sumber internet, banyak juga kisah-kisah dia sebenarnya. Dan sejarah yang orang kata menarik juga, fun fact, datangnya perkataan albino tu sendiri ialah dari bahasa Latin, iaitu albus. Albus ni bahasa Latin. Jadi albino tu datang daripada perkataan tu lah. Which is albus tu sendiri bermaksud putih. Disebabkan itulah orang kata datangnya perkataan albino ni. Macam tu. Dan sampai sekarang memang gunalah perkataan albino tu, ataupun dalam bahasa sains albinism lah.
Dan actually memang dari segi penemuan perkataan albus ke albino ni pun ada cerita dia juga. Jadi tunggulah saya kaji lebih lagi ya. Setakat ni ini je lah saya share je penemuan yang memang dah ada beratus-ratus tahun dulu. Dan albus, yes, putih. That's it. Setakat ni itu saja saya nak share. Memang sangat-sangatlah basic albinism punya information. So kalau korang berminat nak tahu lebih lagi tentang albinism, banyak lagi saya boleh share. Saya akan share pasal mitos, salah faham, orang kata sejarah dia juga yang korang dah pernah dengar. Tapi kat sini saya akan merangkumkan dia tu lebih terperinci lah, orang kata. Banyak story sikit lah kalau YouTube ni kan, macam tu. Jadi kalau video ni korang rasa bermanfaat, boleh sharing dengan semua orang supaya semua orang boleh tahu apa itu albinism dan sama-sama kita lebih memahami apa itu albinism. Okay? Boleh share, boleh subscribe, boleh komen semua. Ya? Bye-bye!